Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan GMGMJ 3043 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Analisis Isu-isu Pembangunan Organisasi, Cadangan, Intervensi, Halangan dan Kaedah Penambahan Baikan bagi Jabatan Pengangkutan Jalan Raya di Malaysia. Saya Muhammad Zuhairi bin Zabidi bersama 3 orang rakan kumpulan saya, iaitu Muhammad Adi bin Syarudin, Siti Nur Asyah binti Muhammad dan Wan Nur Sajatul binti Wan Razali. Tujuan utama pembentangan ini ialah untuk mengenal pasti cabaran organisasi dalam JPJ serta mencadang strategi pembangunan yang boleh meningkatkan kecekapan, integriti dan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Pengenalan. Pembangunan organisasi merupakan satu proses untuk meningkatkan kecekapan dan ketahanan sesebuah organisasi supaya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masa. Dalam konteks sektor awam seperti JPJ, pembangunan organisasi amat penting kerana ia secara langsung mempengaruhi tahap kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan kerajaan. JPJ berperanan memastikan keselamatan dan keberkesanan sistem pengangkutan jalan. Namun begitu, jabatan ini berdepan beberapa cabaran seperti kelemahan teknologi, kekangan komunikasi dalaman, tahap integriti pegawai serta kepuasan pelanggan yang masih perlu diperbaiki. Latar belakang JPJ Malaysia. Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ telah bermula sejak tahun 1937 di bawah pemerintahan British melalui enakmen lalu lintas. Ia ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1946 dan kini berada di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. JPJ diketuai oleh Ketua Pengarah dengan beberapa timbalan Ketua Pengarah yang mengetuai bahagian di peringkat negeri dan daerah. Antara peranan utama JPJ ialah menguatkuasakan Akta Pengangkutan Jalan 1987, mendaftarkan kenderaan bermotor, mengeluarkan lesen memandu dan memantau keselamatan jalan raya. JPJ juga memperkenalkan sistem digital seperti MySikap untuk memudahkan urusan lesen, cukai jalan dan saman secara dalam talian, selaras dengan transformasi pendigitalan kerajaan. Okey, seterusnya ialah isu-isu pembangunan organisasi. Antara isu strategik utama yang dikenal pasti ialah kelemahan transformasi digital dalam sistem MySikap, yang mana ianya kerap mengalami gangguan teknikal dan juga capaian internet yang perlahan. Struktur organisasi yang terlalu birokratik menyebabkan proses membuat keputusan mengambil masa yang panjang. Selain itu, komunikasi dalaman yang lemah telah mengakibatkan maklumat lambat disampaikan kepada peringkat pelaksana, seterusnya menjejaskan kecekapan operasi. Dari segi sumber manusia pula, tahap kemahiran digital yang tidak seimbang dan juga isu integriti pegawai juga menjejaskan imej organisasi di mata masyarakat. Cadangan intervensi strategik dan teknostruktural. Antara intervensi strategi yang dicadangkan ialah pelaksanaan pelan transformasi digital dengan sasaran yang jelas, melibatkan automasi penuh dan integrasi data antara agensi seperti PDRM dan Puspakom. JPJ juga disarankan menumbuhkan unit inovasi digital sebagai pusat kecemerlangan teknologi yang akan menyelaras inisiatif digital dengan agensi luar. Di samping itu, penumbuhan task force digital di peringkat negeri dapat memastikan masalah sistem diselesaikan dengan lebih cepat. Struktur organisasi juga perlu dirombak bagi mengurangkan birokrasi dan memperkenalkan kelulusan digital untuk mempercepatkan urusan pentadbiran. Cadangan intervensi proses dan sumber manusia. Bagi aspek proses manusia, JPJ perlu memperkukuh kemahiran komunikasi dan perkhidmatan pelanggan dalam kalangan pegawai barisan hadapan. Sistem Customer Relationship Management boleh diperkenalkan bagi merekod dan menilai aduan pelanggan secara sistematik. Dalam aspek pengurusan sumber manusia pula, latihan digital berterusan perlu dijalankan setiap
pegawai mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baharu. Selain itu, program kesejahteraan seperti waktu kerja anjar, sokongan kesihatan mental dan sistem penghargaan pegawai berprestasi tinggi boleh meningkatkan motivasi serta produktiviti staf. Halangan pelaksanaan intervasi. Namun begitu, pelaksanaan intervasi ini tidak terlepas daripada beberapa cabaran. Antaranya ialah birokrasi dan peraturan yang panjang, menyebabkan proses kelulusan menjadi perlahan, kekangan kewangan dan kekurangan tenaga pakar ICT juga menyukarkan pelaksanaan teknologi baru. Selain itu, ada pegawai yang masih selesa dengan cara kerja yang lama dan menolak perubahan yang baru kerana bimbang kerana kehilangan kuasa atau peningkatan beban tugas. Faktor lain ialah persepsi masyarakat yang masih skeptikal terhadap integriti JPJ yang boleh menjejaskan keyakinan awam terhadap usaha pembaharuan. Bagi kaedah penambahbaikan untuk mengatasi halangan dan isu yang dihadapi, pihak JPJ boleh memperkenalkan sistem electronic approval. Ianya dapat mempercepatkan proses kelulusan tanpa perlu melalui banyak peringkat. Latihan yang berterusan serta bimbingan dalaman perlu diberikan kepada pegawai untuk mengurangkan kebimbangan mereka terhadap penggunaan teknologi baharu. JPJ juga boleh bekerjasama dengan sektor swasta melalui perkongsian sumber dan juga teknologi yang mana ianya dapat menjimatkan kos. Selain itu, JPJ juga disaran untuk memperkukuhkan komunikasi dengan masyarakat melalui kempen kesedaran dan juga saluran maklum. Kesimpulannya, pembangunan organisasi merupakan langkah penting untuk memastikan JPJ kekal relevan, cekap dan berintegriti dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Dengan pelaksanaan intervensi strategik, peningkatan kemahiran pegawai serta penggunaan teknologi moden, JPJ mampu mencapai tahap kecekapan yang lebih tinggi. Perubahan ini bukan sahaja meningkatkan imej organisasi, malah membantu JPJ menjadi agensi penguatkuasa yang profesional dan seiring dengan aspirasi pembangunan negara. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.